Rumah hijau anda adalah syurga kecil untuk tanaman, tetapi lama-kelamaan, tanah yang paling subur sekalipun boleh lesu. Tanaman menjadi layu, hasil tuaian tidak lagi memuaskan, dan tanah kelihatan tidak bermaya. Pernah alami situasi ini? Bagaimana pula jika saya beritahu anda bahawa penyelesaian kepada masalah ini sangat murah dan kemungkinan besar ia sudah ada di dapur anda? Hari ini, kami akan membongkar rahsia satu bahan mudah. Cuma satu sudu dan tanah di rumah hijau, anda akan kembali subur dan bermaya serta merta. Tonton video ini sehingga akhir dan anda bukan sahaja akan mengetahui resipi sebenar tetapi juga rahsia saintifik di sebalik keberkesanannya yang menakjubkan. Ia lebih mudah daripada yang anda sangka. Tapi, bagaimana kalau saya katakan ada cara yang berbeza? Satu cara yang bukan sekadar menyembunyikan masalah, tetapi menyelesaikannya dari akar umbi. Daripada terus-menerus membankan tanah yang letih dengan bahan kimia mahal, mari kita kembalikan kekuatan sejati, tenaga hidupnya. Kerana tanah yang sihat bukan sekadar substrat, lengai tempat akar berpaut. Ia adalah seluruh dunia yang hidup, sebuah metropolis gergasi, didiami oleh berbilion-bilion pembantu kecil. Ini termasuklah bakteria bermanfaat, kulat dan mikroorganisma yang bekerja tanpa henti di bawah tanah. Dan di sinilah terletaknya rahsia utama. Tugas kita bukan untuk menyuburkan tanaman secara langsung. Sebaliknya, tugas kita adalah untuk menyuburkan para pekerja tak terlihat ini, mencipta persekitaran yang ideal untuk mereka, dan mereka pula seterusnya akan membekalkan tanaman kita dengan segala yang diperlukan dalam bentuk yang terbaik dan mudah diserap. Dan di sinilah muncul bahan rahsia kita yang ringkas tetapi sangat luar biasa berkuasa. Anda bersedia untuk tahu apa itu? Saya pasti anda akan terkejut. Ia adalah yis roti yang paling biasa. Betul, anda tidak salah dengar. Ini bukan sekadar cerita dongeng dari jiran sebelah. Kita bercakap tentang yis roti yang paling biasa, yang boleh didapati di mana-mana kedai runcit. Yis yang sama yang biasanya tersimpan di dalam peti sejuk setiap suri rumah. Yis yang menukarkan tepung dan air menjadi roti yang gebu dan wangi. Tetapi, rupa-rupanya, sifat-sifat menakjubkan yis ini tidak terhad kepada dapur sahaja. Bahan yang kelihatan biasa-biasa saja pada pandangan pertama ini mampu menjadi pemangkin sebenar, satu dorongan yang kuat yang akan memulakan proses pemulihan tanah di rumah hijau anda. Anda mesti sedang berfikir sekarang, macam mana ini boleh berlaku? Apa kaitan antara roti dan tomato? Kaitannya sangatlah jelas dan ia berdasarkan sains biologi yang murni dan mudah difahami. Dan sekarang, kita akan kupas satu persatu secara terperinci. Percayalah, selepas penjelasan ini, anda akan melihat pek yis dengan pandangan yang sama sekali berbeza. Mari kita bongkar rahsia di sebaliknya. Yis pada dasarnya adalah sejenis kulat unisel. Ia adalah mikroorganisme hidup. Apabila ia berada dalam keadaan yang sesuai, bayangkan tanah yang hangat dan lembap di dalam rumah hijau anda. Itu bagaikan resort ideal bagi mereka. Ia akan bangun. Ia akan mula aktif makan, bernafas dan sudah tentu membiak dengan sangat cepat. Bayangkan, daripada hanya satu sel, seluruh koloni boleh terbentuk dalam masa yang singkat. Dalam proses kehidupan yang rancak ini, ia akan melepaskan koktel bahan berkhasiat ke dalam tanah. Antaranya ialah vitamin B kompleks, pelbagai asid amino dan juga fitohormon seperti auksin dan cytokinin. Bahan-bahan ini bertindak sebagai perangsang semula jadi yang kuat. Seolah-olah ia memberikan arahan kepada sistem akar tumbuhan. Tumbuhlah.
Hasilnya, akar akan mula bercabang dengan lebih aktif, membentuk banyak rerambut halus yang berfungsi menyerap nutrien. Dan semakin kuat sistem akar, semakin banyak nutrien dan air yang akan diterima oleh tumbuhan anda. Namun, bukan itu sahaja. Rangsangan langsung pada akar sebenarnya hanyalah ibarat hujung gunung ais. Manfaat utama dan paling berharga yang diberikan oleh yeast berlaku pada tahap yang lebih dalam, iaitu pada peringkat mikroskopik. Ini kerana sel-sel yeast itu sendiri apabila berada di dalam tanah menjadi sumber nutrisi yang amat penting untuk mikroorganisma tanah tempatan, iaitu yang memang sudah wujud di sana. Bayangkanlah, bakteria berfaedah di rumah hijau, anda berada dalam keadaan separuh lesu, kekurangan makanan dan tenaga untuk berfungsi secara aktif. Dan pada saat itulah, larutan yeast kami menerobos masuk ke dalam dunia mereka. Bagi mereka, ini adalah ibarat pesta makan besar yang melimpah ruah. Ia adalah protein tulen, vitamin dan asid amino. Ibarat memberikan koktel tenaga yang kuat kepada seluruh pasukan pekerja yang lesu, tetapi sebenarnya sangat rajin. Setelah menerima hidangan istimewa ini, seluruh mikroflora tanah yang berfaedah akan terjaga serta-merta dan terus memulakan pesta makanan mereka. Baiklah, teori dah selesai. Jom kita ke bahagian paling menarik, iaitu praktikalnya. Macam mana nak sediakan eliksir ajaib kita ni dengan betul supaya ia menjadi berkesan sepenuhnya. Resepnya amatlah mudah dan tak perlukan alatan khas atau bahan-bahan yang susah nak cari. Apa yang kita perlukan hanyalah air, yeast dan gula. Tapi ada beberapa perkara penting yang mesti kita ambil perhatian. Pertama sekali, air. Air tu mestilah suam lebih kurang 30 hingga 40 darjah Celsius. Jangan pakai air sejuk sebab yeast tak akan aktif dalam air sejuk. Dan jangan pula air panas. Air mendidih ni ibarat kematian segera untuk pembantu kecil kita. Kalau anda celupkan jari ke dalam air dan rasa selesa, tak panas, itulah suhu yang ideal. Bayangkan macam anda tengah buat dough roti, peraturannya lebih kurang sama je. Kita ambil 1 liter air suam kuku yang sempurna. Sebaik-baiknya, gunakan air yang didiamkan dan bebas klorin. Tapi, kalau tak ada pun, tak mengapa. Tak penting sangat. Dalam air ini, kita larutkan 1 sudu besar yeast roti kering biasa. Boleh juga ambil sedikit membukit. Apa-apa jenis yeast pun boleh, asalkan yang anda jumpa di kedai. Kacau rata-rata sehingga tiada ketulan. Sekarang, kita masukkan pula bahan penting yang kedua, 1 sudu besar gula. Di sini, saya nak betulkan satu salah faham yang popular. Ramai orang ingat gula ini adalah baja atau makanan untuk pokok. Sebenarnya, tidak begitu. Pokok langsung tidak perlukan gula dalam bentuk ini. Gula dalam resipi kita ini sebenarnya adalah sumber tenaga awal atau karbohidrat cepat untuk yeast itu sendiri. Anggap saja macam kita beri bar tenaga pada atlet sebelum dia mula berlari. Gula ini akan bantu yeast tu untuk cepat aktif dan membiak dengan pantas sebelum mereka masuk ke dalam tanah. Kini, setelah semua bahan dicampur, larutan kita ini perlu diberi sedikit masa untuk ia bernyawa. Tidak perlu menutup bekas dengan terlalu rapat, cukuplah sekadar menutupnya dengan penutup atau sehelai kain bersih. Biarkan eliksir masa depan kita ini di tempat yang hangat, contohnya di ambang tingkap yang cerah atau di dalam rumah hijau jika suhunya sudah cukup suam. Kita perlu menunggu kira-kira 1 jam hingga 1 jam setengah atau mungkin 2 jam. Ini bergantung kepada suhu. Anda akan segera tahu apabila prosesnya sudah bermula. Di permukaan akan muncul lapisan buih yang ketara dan anda juga akan menghidu bau penapaian yang lembut
dan menyenangkan. Larutan akan mula beraksi dan bergelembung. Ini adalah petanda yang sangat baik. Ini bermakna yeast kita sudah terbangun, telah memakan gula dan bersedia untuk melaksanakan tugas penting di rumah hijau anda. Starter kita ini, iaitu parti kehidupan, sudah sedia sepenuhnya untuk digunakan. Sekarang, tibalah fasa yang paling kritikal, cara mengaplikasikannya dengan betul. Saya ingin tegaskan, larutan yang telah kita hasilkan ini adalah parti yang sangat pekat. Dilarang sama sekali menggunakannya secara terus tanpa bancuhan untuk menyiram. Ini boleh jadi terlalu agresif pada sistem akar tanaman, malah boleh merosakkan mikroorganisma baik dalam tanah. Matlamat kita bukanlah untuk melakukan perubahan drastik, sebaliknya untuk menggalakkan proses semula jadi secara lembut dan berkesan. Oleh itu, kita akan mengikut kaedah yang terbukti berkesan dan selamat. Sediakan sebuah baldi standard bersaiz 10 liter atau penyiram berisi air bersih yang telah didiamkan pada suhu bilik. Pastikan airnya tidak terlalu sejuk, contohnya air dari telaga atau peti ais, bagi mengelakkan akar tumbuhan terkejut atau stres. Ke dalam baldi ini, kita masukkan hanya satu cawan, iaitu lebih kurang 200 ml larutan yeast kita yang sudah aktif itu. Kacau sebati larutan baja kita di dalam baldi. Pastikan pekatan baja larut dan tersebar sekata ke seluruh isi padu air. Barulah kini kita boleh mula menyiram. Namun, ada satu peraturan penting yang perlu diingat. Siraman mesti dilakukan pada tanah yang sudah lembap. Jangan sesekali tuang sebarang baja, walaupun baja organik, pada tanah yang kering kontang. Ini boleh menyebabkan akar-akar halus tanaman menjadi terbakar atau rosak. Mula-mula, siramlah tanaman anda dengan air biasa seperti yang selalu anda praktikkan. Kemudian, tunggu kira-kira 30 hingga 40 minit sehingga air meresap sepenuhnya. Barulah selepas itu, anda boleh mula membaja. Tuangkan eliksir yeast kita ini betul-betul di pangkal pokok atau bahagian akar. Pastikan larutan ini tidak terkena pada daun dan batang. Untuk dos, gunakan kira-kira 1 liter larutan siap untuk setiap pokok dewasa seperti tomato, cili, terung atau timun. Jika tanaman masih kecil atau dalam peringkat anak semai, setengah liter sudah memadai. Jadi, timbullah persoalan logik. Berapa kerapkah prosedur ini perlu dilakukan? Tidakkah lebih baik jika kita menyiram yeast setiap minggu agar hasil tuaian lebih melimpah? Jawapannya adalah tidak. Dalam hal ini, moderasi adalah kunci. Ingat, kita bukan sekadar memberi makan tumbuhan, tetapi kita mencetuskan proses biologi yang kuat. Dan proses ini memerlukan masa. Yeast dan mikroorganisma yang telah diaktifkan akan bekerja secara aktif dalam tanah selama beberapa minggu. Oleh itu, rangsangan seperti ini sudah lebih daripada mencukupi jika dilakukan sekali setiap 2 atau lebih baik lagi 3 minggu. Penggunaan yeast yang terlalu kerap boleh mengganggu keseimbangan semula, jadi mikroflora dalam tanah. Di sini, prinsip lebih baik kurang daripada terlebih adalah sangat relevan. 2 hingga 3 kali pemajaan seperti ini sepanjang musim sudah cukup untuk mengekalkan tanah dalam keadaan subur dan aktif. Akan anda saksikan nanti perubahan luar biasa yang akan berlaku pada tanaman anda. Tanda-tanda awal tidak akan mengambil masa yang lama untuk muncul. Tempoh seminggu setengah selepas penyiraman pertama, anda akan melihat bagaimana tanaman kesayangan anda akan berubah wajah sepenuhnya. Daun-daun akan menjadi lebih pejal serta memiliki warna hijau gelap yang pekat, sihat dan menyerlah. Secara keseluruhannya, tumbuhan anda akan kelihatan jauh lebih bertenaga dan kuat.
Ini adalah kesan pertama yang jelas, menunjukkan bahawa sistem akar telah aktif dan mula menyerap nutrien dengan lebih baik. Tetapi itu baru permulaan. Hasil yang pertama dan paling menakjubkan akan anda saksikan sedikit kemudian. Pada fasa pembungaan, aktif dan pembentukan buah bermula. Anda akan dapati bahawa lebih banyak putik buah terbentuk. Putik-putik itu jarang sekali gugur. Tanaman yang tumbuh di tanah hidup seperti ini akan menjadi lebih lasak. Mereka lebih mudah bertahan dalam perubahan suhu yang kecil. Manakala buah-buahnya pula, ia akan menjadi lebih besar, lebih berjus dan yang paling penting, lebih lazat. Ini kerana mereka telah menerima nutrien semula. Jadi yang lengkap dan seimbang. Mari kita bongkar rahsia sebenar penggunaan yeast ini. Sangka yeast ini sekadar baja tambahan, tetapi sangkaan itu meleset. Kesan paling utama dan menakjubkan daripada kaedah ini sering terlepas pandang. Anda bukan sekadar memberi nutrien. Anda sebenarnya sedang memulakan semula keseluruhan ekosistem rumah hijau anda. Apabila mikroflora tanah aktif, ia bukan sahaja membekalkan makanan kepada tumbuhan, malah turut melindunginya. Bakteria berfaedah akan menyingkirkan kulat dan mikrob patogen, membentuk perisai semula jadi terhadap penyakit seperti hawar lewat atau reput akar. Ini bermakna satu sudu yeast bukan sahaja meningkatkan hasil tuaian, tetapi juga meningkatkan daya tahan keseluruhan kerajaan rumah hijau anda. Anda bukan sekadar menyiram tanaman. Anda sebenarnya sedang mengendalikan sebuah orkestra bawah tanah yang bekerja untuk anda. Jadi, marilah kita rangkumkan satu sudut yeast biasa yang dilarutkan bersama gula dalam air suam mampu mencetuskan tindak balas berantai kehidupan dalam tanah rumah hijau yang lesu. Ini bukan magic, tetapi biologi tulen, mudah dan sangat berkesan. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jika video ini bermanfaat untuk anda dan anda telah mempelajari sesuatu yang baharu, sila tinggalkan like dan langgan saluran kami agar tidak terlepas tip-tip atau petua berkebun lain. Sekarang, soalan untuk anda, apakah petua atau kaedah semula jadi yang luar biasa tetapi terbukti berkesan yang anda gunakan untuk membaja tanaman anda? Kongsi rahsia anda di ruangan komen. Mari kita bertukar pengalaman